Apapun, tutup aurat tu wajib. Tak tutup aurat berdosa. Meliwat pun berdosa dan tunggang agama pun berdosa. Dan saya tidak boleh terima. Tidak boleh terima. Sebenarnya agama Islam ini tidak baik. Saya tak boleh terima. Kadang yang tak baik ialah orang Islam, bukan agama Islam. Dan kalau agama Islam yang sebenarnya datangnya dari wahyu Allah SWT kepada Muhammad yang dicantum dalam Al-Quran. Saya fikir apa ni, Puan bertanya kepada orang yang salah. Saya tak tuduh. Daripada mula sampai sekarang ni saya tak tuduh. Suami saya larang saya tuduh. Bila kita tudung tu kita mesti minta kebenaran daripada suami. Bila saya pakai, saya ada teringin selepas balik ke Mekah kan, naklah apa tu ambil berkat, pakai tudung sampai dia balikkan mukanya kalau saya tutup. Tuan-tuan, kalau tak pakai tudung, ada excuse apa? Ada alasan apa? Sebab isteri menteri besar tak pakai tudung. Sebab isteri Perdana Menteri tak pakai tudung. Sebab isteri tu memang hak pakai tudung pun tak semua tentu baik, betul. Tapi kalau mati dua orang ni, satu hak pakai tudung, satu hak tak pakai, kita tak tahu apa amalan mereka di belakang. Hak tak pakai ni confirm diseksa oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab memang jelas dia buat maksiat. Memang jelas dia melakukan maksiat dan kemungkaran. Tak boleh timbang-timbang apa lah. Orang lelaki ada satu hadis, juga hadis yang berat, juga berkaitan dengan aurat, iaitulah apabila betapa ramainya pada hari ini suami-suami dan ayah-ayah yang reda dengan anak-anak yang tak tutup aurat, dan anak-anak yang tayang gamak-gamak yang tak tutup aurat dalam media-media sosial. Betul. Dia tak tahu Pak Ustaz. Dia tahu, si suami tahu isteri duk upload gamak tak tutup aurat. Si ayah tahu anak-anak perempuan dia, dua orang duk upload gamak-gamak tak tutup aurat. Ibu orang tengok. Hati-hati, takut-takut mereka ini tergolong dalam kumpulan yang tidak akan dipandang oleh Allah, iaitulah kumpulan dayus. Allah, na'udzubillah. Ini orang lelaki-lelaki pula. Ramai tak? Ramai. Ambil perhatian suami-suami dan ayah-ayah. Dosa tinta pun nak kena tanggung dah.